Hello guys, welcome back to channel AJ. Wow. So guys, hari ni seperti yang dijanjikan, AJ nak buat vlog di Royculan, a day in my life as a pro player. Let's go. Semoga sifat aku tak hilang guys. Ya, runner kita Gary. Runner Malaysia kan? Baik dah. Baru nak bertukar bidang kan, so bawa orang negara tu. Okay, let's go. So guys, hari ni AJ ditemani partner kacik Gary TZ. Gary TG ya. Okay. So guys, sekarang kita nak running kat mana ni kan? Untuk firstly pemanasan, Tak asal kita pakai ni sama-sama tu. rambut semua. Okay. Kena- Rambut kita orang panjang sangat guys. So kita orang kena untuk gambar rambut guys. Macam mana semangat Semangat baru, hari baru. Okay, let's go. Sikit-sikit. Kita nak running tepi-tepi ni je dulu sebagai permulaan. Kan Ger? Sebab kalau long run takut tak lepas kan. Permulaan cukup lah. Kita cari stamina dulu guys. Cari stamina dulu. Sabar. Jangan request lebih-lebih. Korang ni geram pula kadang-kadang. Okay, let's go. Lari terus. Oh, belum. Okay. Warm up belum. Okay. Belum. So guys, kita nak keluar pada Royculan. Ni view dekat tepi Ada orang jadi. So kita running dekat tepi-tepi ni je guys. So kita nak ikut track mana ni kan? Tu Berdasarkan POV. So kita ikut track dorang lah. orang. So kita bukan orang Damansara kan. Okay. Tu lah guys. Kalau dekat Damansara ni guys dekat Damansara ni selalu orang jogging kat mana Sebab kami nak try kat cari track jogging. Tapi semua jauh-jauh tu. 20 minit, 30 minit. So kira running dulu guys. Nanti kalau dah berpeluh baru kita buat video balik Bye guys. Sebelum kita memulakan kita punya jogging, kita akan sesi warm up dulu. Ya. Kau lead lah. Aku lead ikut kau. Kau lah lead. Lead ikut kau. Aku ikut kau. Kau ikut aku. Warm up yang pertama Oh belum. Tak nak Belum. Bukan. Sorry. Ini bukan yoga. Sorry. Okay, warm up yang pertama Oh, okay. Tak, kau ikut aku. Okay, Kau try kau. Kau tak boleh. Aduh. Okay, warm up. Serius. Ya, Serius lah. kau lah mula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2,
Mengelakkan kekejangan otak. So kita orang warm up. Sebab nanti nak MML kan. Kalau kaki sakit tak boleh MML. Tangan. Okay. Bye guys. See you. Phone kau ambil. Oh, ambil. Phone kau ambil. Sorry. See you guys. This is our view for today. Ni kira view ke kan? Ini macam okey lah. Boleh lah. Boleh lah eh. Boleh lah. Halal lah kan daripada tak ada. Tadi ada nampak nature lah daripada semua bangunan kan. Betul. Let's go. Matahari pagi guys. Okay guys, 1 kilo yang pertama. Let's go. Lagi 12 kilo. So guys, ni first time aku lari dengan Gary. Tak pernah lagi, kita orang lari berdua. Macam mana Gary? Penat? Untuk first time biasa je. Tapi macam 50-50 nak ke hospital lah. Macam tak ada stamina. Tak ada stamina. Tapi Last lari bila? last hari rasanya ada beberapa bulan lepas lah. Lebih 5 bulan tak lah. guys, tak Tapi lagi tadi betul dalam lah. berapa? 15 15 kilo. 53 kilo. 53 kilo tadi. So macam
okey lah. Mencabar agak lah. Boleh lah. Ada kalau orang nak challenge kau macam mana? Boleh lah? Kau nak challenge, kalau berat macam 50, tinggi 174 boleh lah. Boleh challenge lah 50 kilo lah. Nak ring mana? Bukan. Okey kan. Aduh, penat borak kecil. So kita ambil matahari sikit kan. Jom, kita on the way balik ke hotel guys. Je review hotel. Okay guys, so sekarang ni kita dah sampai di hotel. Macam biasa, mandi-mandi, training. The E-Life The E-Life. Okay guys, so sekarang ni kita dah sampai Royal Chulan Damansara. Macam tak masuk muka kau sekali. Okay, we're going to bilik nombor apa kan? Habis lah. Oh habis. Tapi bilik kita orang ada kolam, ada gym Dalam bilik kan? Ya. dengan Sauna. sauna. Bilik kita special lah. Dan sebab kita orang dah mengharumkan nama Rojilan. Ibu cakap apa pun. So kita on the way naik bilik. Tengok Ciku dah bangun ke belum? Agak-agak Ciku dah bangun. Berdasarkan pemerhatian, sebab tadi dia minta Panadol. Dia tak Rasa pernah dah sekarang- pukul 7 tadi. Sekarang dia dalam ketiduran semula. Ada majlis kahwin. Ni kalau kau nak buat majlis. Kalau kau nak buat majlis kahwin, dia datang Royal Chulan guys. Memang kau. Memang kau Royal Chulan Kau Gila pasal ke? apa nak? Penat tak cak nak live lagi ni. Untuk menghiburkan korang. Oh, ya. Ya tu, real lah. Ni je. Wish, ada gym, betul-betul ada gym ada spa. Dia tak Tahu orang tak percaya. kau tak tipu dorang. Tipu korang tak dapat apa dah. Tapi kita orang ada gym, ada spa, ada kolam, Nak tunjuk sikit? sauna. Sekejap sikit. Next video lah. Next video lah. Sebab takut korang terkejut kan. Tapi kalau korang berminat, next video. Next video kalau dorang nak. Kalau nak, kalau tak nak tak apa. Tak nak tak apa, okey je. Okay, bye guys.